Sewaktu Bonda Rosita Ibrahim, Roslan Shah atau Cik Lan dan Manggu Bosku bersiaran live petang tadi, mereka tampil untuk menjernihkan keadaan yang berlaku sewaktu aktiviti night walk semalam di mana suami Bonda Rosita iaitu Encik Amin telah dirasuh. Bonda Rosita memohon maaf di atas keterlanjuran dirinya semalam kerana tidak dapat mengawal emosinya. Bonda Rosita turut menjelaskan beberapa perkara mengenai apa yang berlaku sewaktu suaminya menerima gangguan tersebut. Dalam pertemuan itu juga, baik pihak Bonda Rosita, Cik Lan dan Manggu Bosku saling bermaaf-maafan dan memilih jalan untuk berdamai. Dalam pada itu, Bonda Rosita juga turut meminta penjelasan daripada Cik Man di atas dakwaannya yang mengatakan bahawa ada sesuatu terhadap dirinya dan Cik Man menjelaskan menurut apa yang dilihatnya semalam. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Tak bukan tu nanti orang banyak. Tengok sikit. Semalam dah nampak dah Cik Man. Tahu tapi Semalam dah orang dah nampak dah. Sudah? Okey, Assalamualaikum yang menyaksikan live. Okey, live Bonda. Okey, saya nak memperkenalkan saya Miza, mewakili daripada Bonda. Okey, dan juga bersama saya Ali, wakil daripada MBK Film Studio. Okay, actually kita nak buat live ni adalah untuk nak menjelaskan bagi siapa yang menyaksikan malam tadi, kita ada night walk, okay, bersama dengan Roslan Shah dan juga Manggu Bosku daripada Singapura. So tujuannya kat sini kita nak clearkan lah pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana tu. Okay, hopefully anda semua fokus dan clear dapat menjawab apa segala persoalan supaya tak menjadi fitnah. Okay, Ali? Okay, kita dah boleh silakan Bonda dengan Manggu dengan Cik Lan. Atau Cik Lan boleh open? Ya, Cik Lan. Pihak JRM iaitu Ashraf, apabila dia cakap okey, nak buat ke tak nak benda ni, so kata diorang tengah meeting, so memang take time. Pada mulanya saya macam tawar sikit untuk terima JRM ni kerana mereka pasal masa nak dekat. Lepas tu apa yang date tu, Bonda punya jadual memang padat. 26, 27, 28 inilah masanya dia ada di Malaysia. So lepas itu Bonda dengan suaminya akan pergi ke outstation. So apabila benda ni jadi ke tak jadi, tetapi mereka lepas tu dalam 4-5 hari ni mereka kata dalam keputusan mereka confirm untuk bersama dengan Night Walk untuk cari pengalaman, dan ini bukan mencari benda-benda yang sihir sebenarnya. Ini adalah untuk Night Walk kita berhibur untuk kita punya peminat setia, kerana peminat kami MBK punya peminat ni Film Studio ni diorang memang minat kita punya konten, kerana benda ni tiada yang orang bawa makan, bawa lawak. Lepas tu kita bukan memujuk hantu, kita just happy-happy. Kadang-kadang pihak MBK pun ada buat untuk kejutan, untuk buat macam prank, tapi dia akan beritahu. So kadang-kadang tak buat, dan ini adalah masanya kita ada prank dan adanya masa kita natural. So apabila semalam apabila Cik Lan bersama dengan Bonda dengan suaminya, memang saya rasa benda ni selepas dia makan obat ni, saya tidak, Cik Lan tak suka cakap bohong. Tapi Cik Lan, sorry saya interrupt. Assalamualaikum semua, Manggu Production. Ya. Okey, saya kenalkan diri saya sebagai owner rumah hutan resort di Jalan Lama Ketihalan. Terima kasih kepada Manggu. Dan saya sepanjang saya mengenali Cik Lan, saya masuk dekat Singapura pun melalui Cik Lan. Saya kenal Manggu Production pun daripada Cik Lan. Kami sahabat baik, dan sepanjang kita berada semalam, wallahi bukan konten. Satu. Yang kedua, saya sangat menghargai kebaikan Manggu Production. Tapi insiden tu berlaku, Cik Lan, tanpa kami rancang dan pada asalnya. Betul tak, Dik? Semalam tu, Manggu, sebenarnya kamu tak nak ajak saya pun. Kamu nak dengan suami saya saja. Betul. Tapi suami saya macam mana pun ke mana dia takkan tinggal saya. Jadi pada saya expect benda tu kalau kena pun of course perempuan, bukan lelaki. Dan saya tak rasa suami saya yang akan kena. Dan tempat tu saya tahu agak keras, bukan dibuat di rumah hutan, luar daripada rumah hutan. Dan tanah tu adalah tanah saya baru beli. Tanah tu adalah tanah saya baru beli. Dan sepanjang perjalanan tu mungkin Cik Lan boleh mulakan. Saya jadi panik bila ingat balik.
Okey. Apabila semalam tu memang tempat tu sebelum kami masuk di dalam kawasan tu dah ada orang segelintir masa kita reki. Situ saya tanya orang daripada orang-orang di luar sana. Saya tanya tempat tu memang seram dan juga keras. So apabila saya pun jadi panik, tetapi saya fikir positif, ini just hiburan. Apabila saya datang, saya masuk, tempat siang berlainan. Bila malam Jadi lain. Betul. Apabila aura memang ada. Apabila saya spray dengan bodyguard saya, manager saya spray benda yang untuk jauhkan singgah-singgah benda-benda yang aneh. Saya spray juga, saya pakai bidara. Lepas tu apabila saya dengan suami bonda ni, saya nak buat macam niat saya sebenarnya, betul ke suami bonda ni boleh terima hakikat ni untuk masuk ke lokasi daripada MBK ni, tempat dalam yang kawasan yang sungguh menyeramkan. Tetapi kamu nak tell suami saya? Lepas tu saya cakap tak apa. Saya pun takut. Maksudnya tiga-tiga takut. So bonda walaupun dia itu bukan rumah bonda punya hutan di tempat penginapan, itu adalah tempat yang belum lagi diteroka dan itu jangan salah anggaplah, kerana tempat bonda punya rumah hutan ni tempat sini, alhamdulillah setakat saya sini dengan apa yang minggu stay dekat sana pun semua tempat yang selamat dan tiada apa-apa benda ni. Tapi saya tak nak serius sangat dalam topik ni. Saya lebih suka nak mengclearkan keadaan. Okey, saya nak minta maaf. Okey, saya nak minta maaf bukan sekiranya saya terkasar bahasa di dalam program tersebut kepada Mango. Sebab Mango ni ialah dia orang Singapura, saya orang Malaysia. Saya orang yang pernah kena sihir daripada zaman awal sebab Sendiri Tinggi sampai sekarang memang selalu kena sihir. Jadi budaya orang moden, orang Singapura ni almost mereka moden. Cara budaya dekat Malaysia, walaupun kita serumpun, kita sama Melayu, kita sama Islam, tapi budaya sini hutan tak sama dengan budaya Singapura yang sangat moden. Okey, setuju atau tidak, itu adalah fakta yang saya cuba sampaikan. Sepanjang program tersebut, subhanallah, pihak Mango sangat memberikan kerjasama dan nak memberikan pertolongan. Tetapi sebagai hamba Allah, sebagai seorang isteri, wallahi saya sangat-sangat takut. Pertama saya takut ialah benda tu mula macam mana tau. Ni sebelah kita ada saya panggil dia Cik Man. Dia tak nak dipanggil Ustaz, okey? Nama dia Cik Man. Saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya ialah saya cakap masa dekat program, kenapa ni Zah? Dalam program tersebut, standby seorang perawat Islam. In case anything happen, berlaku. Standby seorang perawat. Dan kami yakin ada kenalan kami di kalangan ustaz yang menginap dekat situ. Yang kedua, di keliling ni ada banyak madrasah. Dan madrasah ni adalah madrasah angkat kami. Madrasah angkat tu saya harap anda faham maksud saya. Kalau ada rezeki lebih, kalau ada makanan lebih, saya akan hantar kepada madrasah tersebut. Jadi kami yakin staff saya dah confident sangat. In case berlaku benda yang tak elok, jadi ustaz-ustaz tu ada kat situ, rupanya ada yang kematian, tiba-tiba ustaz yang menginap kat situ dia dah balik, dia dah check out awal. Jadi suami saya ni ada masalah kesihatan jantung. Bila ada masalah kesihatan jantung, saya sangat takut sebab dia masih dalam pemantauan hospital. Jadi sebagai seorang isteri, bila saya dah masuk dekat dalam tu, saya tak perlu nak ulas lebih. Kalau saya cakap takut tak betul, nanti kita tengok pandangan ustaz yang merawat tu. Ada ramai yang call, ustaz-ustaz juga rawat suami saya memang tak jalan. Okey. Jadi pihak Mango cuba menolong dengan cara mereka, ruqyah mereka. Dan ruqyah mereka bagi saya, ketelanjuran bahasa saya, nada saya agak tinggi. Saya kata ini bukan ruqyah, sebab saya hidup 24 tahun dalam keadaan disihir. Jadi saya tahu siapa perawat, siapa yang bukan perawat. Sebab yang masuk dalam suami saya, bagi saya adalah jin afrit. Bila jin afrit, kalau dia liar, dia tidak bertuan, dia sangat ganas. Bila ganas, tak ada orang betul-betul menolong. Kalau setakat bahasa Melayu biasa, orang tu bukan di kalangan memang dapat guru, bersanad pada guru yang betul perawat, dia takkan sembuh, dia takkan keluar.
Dan dalam keadaan suami saya yang keadaan kesihatan jantung dia pada saya dah stable, tapi mana siapa tak risau suami saya sampai tak boleh bernafas. Orang bila dah jantung ni, apa saya kena buat? Tali pinggang ni kena buka, baju kena buka. Bila saya fikir balik, apa yang perlu buat? Saya pun panik dalam keadaan dia menyasau, dia bersilat waktu tu. Saya nak minta maaf pada pihak Mango kerana keterlanjuran bahasa saya. Antara yang saya ingatlah, pertama saya ada sebut tentang rokok. Rokok tu bagi saya yang faham tentang perawat Islam, jin ni makanan ni memang rokok, asap rokok. Dan yang kedua, orang sakit jantung memang tak bagus rokok. Yang ketiga, saya sendiri sensitif kepada habuk dan rokok. Dalam keadaan suami saya, dan jujur je, saya juga mendapat satu ujian lagi, jam Rolex suami saya hilang. Okey, dan saya lebih concern waktu tu ialah nyawa suami saya. Dan mungkin ada orang cakap juga, saya nampak riak sebab nak cakap tasbih saya mahal. Saya dah tak sedar lagi mikrofon ada kat badan saya. Yang saya tahu ialah kenapa saya minta tasbih. Tasbih saya bukan sebab harga. Dalam keadaan saya tengah beremosi, saya maksudkan tasbih mahal tu ialah memory ataupun guru yang menyampaikan ilmu dengan saya dan bersanad dengan apa yang saya belajar dengan dia. Saya kena mengamalkan melalui tasbih tersebut. Dia adalah kenangan saya dekat Madinah dengan suami saya. Maksud mahal tu ialah nilai orang yang menyampaikan dan nilai momen kami berdua, tasbih tu. Jadi jangan ingat saya riak. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi kalau itu yang anda rasakan, saya tak boleh nak cakap apa. Saya nak menjelaskan. Okey, ada lagi tak yang Mango nak ulas, Mango? Okey, jadi saya part of MBK Film Studio. Okey, jadi saya nak mulakan macam mana, macam gini. Jadi semalam bila benda dah berlaku kan, situasi dah jadi macam orang cakap haywire lah, tonggang langgang kan. Jadi saya cuma macam nak cakap yang banyak yang komen tanya mana saya, mana Mango. Benda ada tak saya dekat situ daripada start sampai habis saya dekat belakang, behind the scene? Benda ada tak ada? Bila benda berlaku, sentiasa ada dekat situ kan. Saya tak berganjak pergi mana-mana, pasal saya rasa itu adalah satu responsible untuk saya hadir dekat situ. Sebab ini adalah rancangan kami. Jadi saya diamkan diri, saya dekat behind the scene, saya tak payah bilang saya siapa pun. Walaupun diorang komen, saya actually yang pegang handphone tu. Then after that, bila benda berlaku, betul, bila benda berlaku kat situ, dia haywire, rabak gila. Pasal apa tau? Pasal bila benda dah berlaku, bila saya perhatikan satu-satu punya keadaan, satu-satu punya perangai, semua dah macam tonggang langgang. Jadi kalau saya step in, saya rasa benda tu akan jadi lagi haywire, dia akan jadi lagi berterabur. Lebih baik orang cakap berdiam diri tu lagi bagus. Kita perhatikan apa yang boleh tolong, kita tolong. Jadi daripada situ, kalau nak cakap pasal semalam, nak cakap pasal macam hampa tu memang ada. Jujur saya cakap hampa tu memang ada. Pasal apa tau? Pasal saya tengok dalam satu-satu punya keadaan, dengan bonda punya keadaan, dengan abang punya keadaan, dengan macam dah berterabur. Jadi after that, orang tengah marah ni, macam-macam dia boleh cakap. Dia boleh cakap dengan tak ingat apa-apa, dia boleh cakap macam-macam. Jadi saya perhatikan satu-satu apa yang bonda. Saya bukan nak salahkan pihak saya ataupun pihak bonda. Kita nak kena faham keadaan macam mana dia teruk berlaku. Jadi bila benda tu berlaku, saya tengok, alamak, ni tengah live, bonda cakap, alamak, kau solat pun tak betul. Tapi saya fikir, macam mana bonda tahu dia solat tak betul? Jadi kita ambil neutral. Jadi lepas satu, apa orang buat semalam semua tak kena pada mata bonda lah. Tapi yang sejukkan hati saya sikit tu, kan bonda cakap, bonda tak marah saya punya side, bonda marah bonda punya staff. Jadi itu sikit ada sejuk sikit. Tapi lepas tu, Cik Lan punya orang pun kena, saya punya orang pun kena. Kena pun, dia berdiri kat situ pun jadi satu masalah. Macam dalam segi, kau tak boleh tolong kipas ke? Laki aku tengah gini. Jadi kau cakap, korang pegang kaki laki aku sama korang macam gini. Kita niat nak tolong, tapi orang saya nak tolong, kan tak mau kasih abang pergi dalam hutan lari ke apa, something like that kan. Macam benda dah situasi gini, macam-macam orang boleh lari daripada kawasan apa. Jadi saya kat situ, saya perhatikan, biar orang tengah marah, mungkin ini suami bonda apa, jadi mungkin keadaan memang dah tak boleh kontrol lagi. Just let it be. Apa yang nak buat, memang buat biar bonda buat lah. Sampailah ustaz datang. Selalunya kalau kita bikin gini, kalau kita dekat Singapura,
kita memang ada kita punya team macam ustaz gitu untuk selalu ikut kita. Tetapi kalau di luar masa kat KL pun kita selalu ada nama dia Brozan lah, selalu macam ustaz tu ikut kita. Tapi pasal ini orang rumah dia baru bersalin, jadi dia pun tak boleh ikut kita lah pasal baru dalam pantang kan. Jadi dia stay kat Singapura. Jadi kita macam mana pun last minute pun kita tetap naik dekat KL ni untuk bikin night walk bersama bonda lah. Then after that selalunya on behalf of kita punya part atau another part, selalunya kita bikin kat KL ni bukan pertama kali kita. Selalunya kalau kita bikin lokasi tuan tanah akan lagi satu panggil apa kali yang benda yang penghulu kampung ke apa benda, penghulu kampung akan datang. Jadi akan di another side akan standbykan kita ustaz, something like that. Tak, jorang takut apa-apa berlaku dekat orang jorang lah. Betul apa, selalu macam itu. Tapi macam bonda tadi cakap, di sekeliling bonda ada macam tafiz, ada apa kan. Jadi kita macam ingat macam should be okay lah, bila-bila boleh panggil saja. Tapi lepas benda dah berlaku, kita pun dah masing-masing dah gerak daripada tempat yang lokasi tu. Kita memang daripada situ kita duduk tu, kita tak balik, kita duduk kedai kopi. Tapi kita ada bawa bincang lah. Mungkin ini adalah satu pelajaran untuk kita, satu iktibar lah, satu yang kita tak planning dia. Hampa memang cakap hampa ada, tapi bila kita tadi pagi kita ingat kita nak balik check out tu, kita balik lah macam biasa. Tapi why not after saya bangun tidur, tim saya cakap bonda ajak jumpa, nak clear the air, nak berbual dengan nak clear lah apa-apa yang tersangkut, apa-apa yang buat orang salah faham pasal sis bonda pun cakap pasal persahabatan apa. Jadi kita tak nak pendekkan persahabatan ni, kita nak panjangkan. Jadi why not, kalau betul ikut ke hati, panas, marah memang ada. Tapi kalau nak fikir secara logik, apa salah? Sis bonda pun cakap bonda nak jumpa kita, nak berbual, kita nak clear the air sama-sama daripada pihak saya, kita ada buat salah, ada kekurangan, kita minta maaf. Tapi kalau daripada pihak bonda pun rendahkan diri, bonda sendiri pun cakap bonda minta maaf daripada pihak bonda. Jadi why not kita maafkan orang, betul tak? Sama-sama semua orang buat silap. Jadi apa yang berlaku tu kita anggap semalam sebagai satu pelajaran, satu iktibar. Kita fikir yang dalam situasi gitu, mungkin orang yang tengok dalam kamera tu mungkin ada yang dengar panas, ada yang dengar apa yang berlaku panas. Tapi diorang kat rumah, kita kat lokasi, kita kat dalam the real life yang kita tengah benda tengah berlaku depan mata kita. Mungkin orang yang komen tu senang je nak komen macam-macam. Mungkin ada yang support saya, ada yang support bonda. Tapi benda dah jadi macam gini, tak ada orang boleh kontrol. Jadi why not kita just put it a full stop, maafkan. Dah, benda dah berlaku, dah macam gini, masing-masing semua tak boleh kontrol. Saya pun tak interrupt. Kalau semalam saya interrupt, mungkin keadaan jadi lebih teruk. Biar saya berdiam diri, kita tengok apa yang boleh tolong, kita tolong. Tak boleh tolong, kita step back, kita tengokkan je. Mungkin ada orang lagi handal daripada kita. Itu je yang saya nak sampaikan. Okey, Cik Lan. Okey. Cakap dulu saya katal. Cik Lan, kamu takut? Okey, semalam memang saya takut. Apa yang nampak daripada mata daripada suami bonda, mata dia berlainan. Okey, sebenarnya masa kita masuk tu saya dah rasa. Okey, saya nampak tim kamu bila dah start tinggalkan saya. Perasan tak kita duduk kat almari tu, dekat pokok tu dia dah goyang-goyang. Tu nampak. Dia dah goyang. Saya cakap benda tu kan goyang. Lepas tu kalau kita tengok balik video tu, mata saya agak asyik pandang arah depan je. Bila saya pandang arah depan tu, saya dah nampak dah mata sangat besar. Lepas tu saya nampak suami saya tak pernah sepanjang saya kahwin dengan dia. Kami sini tak pernah jauh pun. Sentiasa dekat macam ni. Tak pernah suami saya buka ubat sakit, ubat dia tu untuk dia terus makan. Dan dia rasa berdebar. Dan bila saya pegang tangan dia, subhanallah, apa? Kebas. Bulu roma naik. Bulu dia bila naik. saya tanya dia, saya dapat rasa sesuatu sini rasa kebas. Lepas tu saya kata, ini biasa je. Takkan staff saya nak tinggalkan saya. Walkie-talkie, sebab saya tahu you all stand by walkie-talkie. Jadi saya mengharapkan dalam keadaan insiden tu, sebab staff saya tak ada, you all akan Roger staff saya untuk datang.
Mungkin dalam keadaan panik tu tak terfikir, rupanya live kita ni staff saya tak dapat. Dia lag. Betul Niza? Niza boleh explain tak? Dia lag few second lah. Few second. Few second. Betul. Masa kita orang tengok tu, bila Cik Amin cakap dada dia dah berdebar. Okey, dada dia dah berdebar, lepas tu makan ubat. Lepas tu kita orang nampak mata Cik Amin dah ke arah atas. Saya dah cakap nanti, get ready. So get ready masa tu. Tapi sebenarnya bila kita duduk balik dengan puan-puan kata, sebelum tu lagi dah kena. So kita orang dapat tengok dekat YouTube tu lambat lah. Ada lag sikit lah kat situ. Itu yang pergi cepat lah. Okey. Jadi bila suami saya kena tu, saya dah tak fikir lain tau. Bila dia dah buka silat, saya nampak benda tu dah start warning. Dia start warning. Okey. Suami saya risau saya sebenarnya. Dia kata, are you okay? Are you okay? Saya kata saya okay. Saya gembira, ceria sebab saya rasa tak ada apa-apa berlaku. Sebab Cik Lan buat lawak. Saya nak ketawa. Jadi bila saya tengok suami saya dah kebas tangan, saya terus teringat, habis jantung ni kalau dia dah apa-apa macam mana. Dan kalau staff saya tak standby, ustaz ni saya macam mana? Saya kata. Jadi waktu kat situ lah. Okey, sebenarnya babe, duduk je. Dia tak apa, nanti aku buat. Saya ni sebenarnya memang minta maaf Cik Amin, walaupun ustaz saya ni semalam tu memang saya dah give up. Apabila benda-benda kejadian ni kan, dia dah give up tu kerana saya kena menghormati untuk program ini. Dan apabila benda ni terjadi ni, saya rasa saya malu diri sendiri kerana benda ni tak akan berlaku, tapi kata orang tu malang tak berbau. Apabila terjadi macam gitu kan, saya kesian satu aja keadaan Cik Amin. Dengan bonda saya tak kesian, pasal bonda terlalu lontaran tu buat saya terkejut. Tetapi saya tahu itu emosi, tak orang tak kita. Apabila saya dulu pun kalau marah pun jadi terkeluar kata-kata yang kesat, tak orang tak kita. Tetapi bahasa-bahasa yang bonda keluarkan tu menyinggung perasaan saya juga dengan sensitif. Tetapi saya tahu that is not you actually. You bukan bukan orang macam gitu. Pasal bonda nampak panik sangat. Benda ni sangat panik sangat. Kata orang tu tak, benda ni bila kata-kata tu terkeluar, bila saya jadi stres dan saya jadi takut. Saya nak tahu keselamatan suami bonda, tapi bonda punya perkataan-perkataan itu membuat saya rasa ini bukan bonda sebenarnya. Saya takut bonda is not this type of person. I know you. Itu pasal saya takut benda tu terhinggap dan kata-kata tu menjadi keluarkan. Saya takut. I tahu bonda itu bukan you. Bagi saya. Okey, terima kasih Cik Lan. You all ada baca komentar lagi? Pasal berlawan. Okey, saya rasa dalam keadaan tersebut ada madrasah lain yang datang, ustaz lain, berapa madrasah yang kita panggil, dan saya tahu itu adalah bukan ruqyah. Jadi saya kata ini bukan ruqyah juga. Betul kan, Mango? Sebab saya tahu doa ruqyah tu macam mana. Saya tahu aura perawat Islam tu macam mana. Jadi saya tahu suami saya akan susah untuk sembuh. Bukan sebab saya memilih satu-satu ustaz tu, bukan. Sebab saya boleh feel, sebab saya dah biasa sebelum ni disihir atau kena gangguan. Jadi saya tahu perawat yang sebenar tu yang macam mana kalau nak keluarkan benda-benda yang berat macam ni. Apa kata saya minta Cik Man untuk ulas? Okey, Cik Man. Boleh. Mikrofon ada? Ada. Saya lupa. Okay. Sekejap ya Cik Man, sebab saya perlukan mikrofon. Mikrofon banyak ni. Masuk baju lah. Ya, bukan iPhone. Saya bukan niat nak salahkan siapa-siapa, tapi macam saya kata, sebagai orang Islam, you salah ke yang tua ke yang muda, kalau salah tak salah minta maaf. Sebab pada saya, dalam keadaan saya panik, kalau you all jadi seorang isteri pun, you tahu masalah kesihatan suami you mesti akan panik. Entah apa-apa you fikir. Sebab saya tak tahu apa saya cakap. Cuma saya tahu nak cari ustaz sana tengah malam. Benda tu tak habis dalam pukul 1 tengah malam tau. Tak salah saya pukul 4 pun masih lagi. Even saya terkena lagi lepas tu. Saya pula yang kena. Tapi pihak Minggu dah balik. Masa tu yang rawat saya memang
Cik Man lah. Wallahi saya pun kena lepas tu. Okey Cik Man, terangkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang ada sini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan salam sejahtera pada akak bonda. Saya baru kenal hari ni sebenarnya. Sebelum semalam saya tak tahu siapa bonda sebenarnya. Saya siapa kakak ni saya kan. Okey, ceritanya semalam lebih kurang dalam 1 jam 1.45 yang saya tak tahu menaruh. Saya memang keletihan sebab saya ada buat grading ospek archery. So saya involve selama 3 bulan. So saya letih, itulah masa saya berehat. Tiba-tiba satu madrasah ni memanggil saya, ada sakit ya. Ada orang sakit. Saya ingat kuda sakit. So saya okeylah saya pergi. Tapi dia ada sebut pasal Bonda Rosita. So saya tak nak fikir apa, saya terus pergi. Tetapi dia tak pergi ke sini. Dia pergi ke satu tempat yang bukan tempat Bonda Rosita. Cakap, kenapa dekat sini ramai orang? Saya cakap, Ustaz, ni tempat mana? Kenapa singgah sini? Tak, dekat sini kata. Dekat sini. So saya singgah lah. Saya tengok dalam keadaan masa tu ada panik lah. Panik. So macam masing-masing cuba nak neutralkan abang masa tu kan. Abang pun saya tengok dari sebelum saya sentuh abang apa-apa, saya tengok kawasan dulu. So saya lihat abang dalam keadaan teruk lah. Pertama kali saya tengok fizikal tentang medication dia lah. Saya cek BP kan masa tu. Saya tak pergi ke apa, saya cek BP sama ada sakit lemah ke apa punya. Kak Bonda kata abang memang ada sakit jantung. Tapi cek BP masa tu adalah belajar sikit. Lepas tu dia BP dia laju. Maksudnya dia pump dia laju. So saya biarkan dia seketika. Kemudian saya minta ada yang ada kat sana tu untuk balikkan dia, baru saya mulakan ruqyah lah. Fokus saya masa tu bukan nak ruqyah yang berat-berat. Cuma matlamat saya supaya nak bersihkan abang daripada gangguan dan juga kawasan tu supaya tak dijangkit oleh benda tu melompat ke yang lain-lain. Sebab itu berdekatan dengan jalan raya. So saya menang pada risiko kalau seorang perempuan, kalau dia kena dia berlari, dia pergi jalan raya, kita nak kejar satu hal. Kalau seorang tu mungkin ada kudrat kejar lah. Kalau 3-4 orang kena, saya pun tak tahu, bersepah-sepah nanti masuk kat hutan semua, dia jadi risiko besar lah. So untuk fokus abang ni, so saya kena neutralkan kawasan tu cepat dengan abang. Yang penting abang saya kena neutralkan. So bila saya buat 2 kali sentuhan dengan abang, dengan apa yang saya ada lah, saya nak cakap saya pandai, tak pandai lah. Banyak lagi perawat-perawat yang lebih mahir, lebih berpengalaman. Mungkin hari itu diizinkan Allah saya dapat bersua abang dengan akak bonda ni. Jodoh tu ada kata orang tu ya. Pada saya semua rawatan ni jodoh. So saya dengan abang ni serasi ke saya tak tahu. Mungkin Allah tu bagi, kau baiklah dengan dia atas kehendak Allah juga. So saya buat 2 kali, alhamdulillah abang tu boleh bagikan air daripada madrasah 30 juzuk dia bagi tu. Abang minum, alhamdulillah, terus abang ceria. Tapi saya dapat satu energi yang mengganggu yang dekat-dekat ni dengan Kak Bonda masa tu. Tapi saya cakap dengan yang berdekatan, ada siapa rasa macam tak sedap tak? Supaya saya nak clearkan cepat. Saya tak nak macam ada gangguan tu berterusan. Nanti susah nak dikawal. Saya cuba kawalkan cepat. Tapi tak siap saya, abang ni dia beritahu dia abang aja kan, saya berdebar So cakap tak apa, tenang-tenang. Saya cuba tenangkan sebab saya ada rasa energi yang ada di keliling tu, ada orang yang rasa macam nak diganggu. Saya risau. Masa semalam saya berdebar hati saya macam saya ni cepat stres. Apabila stres benda-benda ni, dia tak boleh kesorangan. Dia ada sama bodyguard saya sentiasa dengan saya. Lepas tu dia suruh saya duduk pasal nak tengok fokuskan Cik Amir. So saya cakap tak apa pergi. Tapi bila saya seorang aja, saya dah fikiran dah macam menggeletar. Saya demam tapi tak apa, alhamdulillah. So benda tu memang ada. Apa yang Bonda cakap semalam tu, belakang Bonda tu ada tu, saya menjadi tekanan pasal I tahu itu bukan Bonda bagi saya, pasal saya pengalaman cari benda-benda ni untuk night walk suka-suka ni, tetapi kita boleh tahu reaksi mereka. So saya rasa ni bukan Bonda ni. Apa yang dilontarkan itu semua, saya rasa that is not her. So lepas tu saya tak nak pergi. Tengkuk saya sakit, saya takut lemah. Saya ni mudah lemah semangat. Tetapi apabila saya buat dengan MBK ni, selalu MBK kasih saya dengan Brozan, kasih saya ubat lah, benda-benda nak jauhkan daripada dia hingga ikut kita sampai ke rumah. Itu masalah dia lah. Tapi alhamdulillah semalam
manager saya semua, bodyguard saya semua ikut saya, save saya lah semalam ni. Okey, bila Cik Man masuk kat dalam tu, boleh tak Cik Man explain apa yang kawasan tu? Okey. Saya tak boleh dedahkan banyak lah. Minta maaf lah Dan sebabnya kawasan tu saya dah pernah pergi sebenarnya. Tapi bila tim ni masuk, beraninya saya cakap macam tu lah. Tapi kawasan tu memang berat lah. Kalau nak dikatakan saya tak boleh lihat, tapi saya boleh rasa, insting saya boleh rasa, bila kekuatan dia, dada saya akan sempit. Bila dada saya sempit tu maksudnya kuat. Kalau saya dekat dengan abang, sempit, kuat saya. Dia macam tu perasaan saya. Dia tengok orang, dia sempit dada saya, saya tahulah ada sesuatu lah, tak betul. So kawasan yang especially yang dekat bila abang rebah tu, kat situ apa dapur apa macam kawasan itu memang. Jadi kawasan gelap tu yang paling kuat sebenarnya. Kawasan gelap tu. So saya berkomunikasi dengan apa yang ada kat situ. Saya kata jangan ganggu, lepaskan semua kami ada sini, biar kami pergi dan kamu baliklah tempat kamu balik, jangan ganggu. Itu saya minta yang ada kat situ lah, penghuni-penghuni yang ada kat situ, sebab saya tak nak mereka ikut balik. Sebab ramai sangat orang situ, saya tak tahu, saya tak nak detect siapa yang diikut. Itu saya takut bila ikut balik ni, itu masalahnya. So situasi abang ni, saya tak tengok apa yang berlaku sebelum tu. Saya tengok keadaan abang ni memang parah lah. Saya nak sebut tu, kalau orang tahu, dia ada jenis banaspati. Banaspati tu apa? Banaspati, apa tu? api yang kuat. Dia macam, tapi dia, kalau orang istilah, mungkin ada di antara mereka yang ni perawat mungkin tahu maksud tu. So dia jenis macam api yang masuk. Sebab badan abang masa tu saya pegang secara batin, saya terlalu panas sangat. Itu saya rasa lah, ni kena banaspati. Tapi saya rasa macam banaspati. Tapi itu satu benda jin yang kuat lah. Yang dia jin ni kalau ikut ada kategori dia. Ada yang pemusnah rumah tangga, jin yang boleh bagi kita sakit, jin yang rosakkan dalaman kita. Dia sampai tengoklah tujuan, maksud jin tertentu. Dia ada segi diploma, ada degree, dia semua macam-macam. So yang abang ni saya tak berapa, saya cuma fokus abang ni clear je, tu je. Sebab kawasan tu terlalu kritikal kalau kita biarkan abang lama kat situ. So tujuan saya nak bersihkan abang je, bersih terus bawa keluar, tak nak tunggu. Itu maksudnya supaya abang ni dia lepas lah, dia sihat lah. Tapi kenapa Ustaz cakap sebenarnya tentang saya? Apa yang Ustaz masukkan, apa yang Cik Man cakap tentang saya pula? Contoh, bukan contoh, masa kejadian tu, Cik Man cakap saya kena dirawat juga. Okey, masa saya tengok akak bunda, masa sebelah dengan abang ni, energi akak, pandangan akak pada saya macam bukan akak pandang saya. Itu daripada saya punya ni lah. So ni yang memang akak pandang saya, tapi akak pandang saya bukan akak, ada satu benda yang pandang saya lagi satu. Itu maksudnya. So saya dapat detect. Lepas tu cakap, lepas tu saya ada tanya akak masa tu, Kak bunda saya tanya, akak okey, akak cakap, akak dulu pernah kena teruk ni. Akak pun mengaku kan masa tu. So tak apa, saya cakap, cuma saya cakap abang kena, kawasan tu adalah benda daripada kawasan tu kena kat abang. Yang disebabkan abang diserang teruk, sebab penerimaan yang ada kat akak ni, dia orang tak terima yang selamanya ada kat akak. Tu maksud saya, jujur saya cakap lah. So saya tak tahu pengalaman akak, sejarah akak saya tak tahu. Saya tahu pada malam tu, saya dapat tahu detect, sebab saya dah buka energi saya sikit-sikit, saya dapat rasa. Sebab tu saya tanya akak, abang ni belaga dengan akak punya, saya kata kan. Maksudnya yang selama ni ada kat akak tu, sama ada dikirim ke, ataupun benda yang datang dengan kita ke. Lepas tu yang tanya abang dengan akak nak tengok, tanya izin dengan abang kan, saya kata kan. So akak setuju. Maksudnya akak dah tahu benda tu, macam akak nak lepaskan benda, tapi mungkin Allah tak bagi rezeki lagi untuk hilangkan benda tu. Itu yang kita buat yang kali kedua dekat apa dewan ni yang untuk saya cakap, untuk confirmkan je kak, ini bukan rawatan, kita nak tengok akak betul ke apa yang saya masukkan tu. Bila akak pergi tu pergi sana, so kita dapat detect. Sebab tu saya tanya, adakah yang datang ni semua perlu ada saja, sebab saya kena jaga aib keluarga akak. Saya tak boleh suka-suka dedah. So bila saya buat rawatan, selalu saya tak mau
orang luar tahu tentang keaiban kita, bocor semua rahsia, tak nak. Saya tak nak macam tu. Sebab tu saya ni agak tak okey, ni semua pekerja saya. So yang kali kedua tu kita buat, akak kata kita buat sekejap je boleh tak? Akak kata kan, sebab ada event. Okey, saya buat. Cuma kita dapat benda tu nak bergaduh dengan saya masa tu. Dia lompat daripada abang kan, pasal tak? Tuk, dia lompat saya. Dia dah, aku tak suka kau dia cakap. Yang penting kan, saya tahu itu bukan akak, saya tahu. Saya cakap, saya tak nak bergaduh malam ni, saya dah letih. Saya cakap, lain kali kita jumpa, saya cakap. So sebelum saya keluarkan balik, baru akak normal balik. Itu yang saya keluarkan daripada ada sedikit sisa saki baki sisa yang dia dah perut akak saya tarik tu, yang akak berpusing-pusing tu secara batin lah. Saya tarik keluar, saya lepaskan, baru akak lega. Bagi air yang ustaz begitu. Tu cerita dia macam tu lah. Saya pun hari tu bila saya pagi tadi petang tadi Kak Abang telefon saya kan, saya bunuh Nurita. Oh yang tu bunuh dah. Bos saya kenal. Hari ni bos saya tahu berdepan dengan Kak Bunda. Dia orang kata siapa ya? Dia bunuh Nurita kot je, tapi kakak ni saya tak pernah nampak, tak kenal je. Tu cakap macam tu lah. Tu cerita dia tu lah. Ada lagi? Boleh ulas pasal I think banyak komen tanya pasal jam Rolex tu. Jadi I think kita nak kena, pasal tadi Bunda dah cakap, jadi orang nak tanya pasal jam Rolex tu pula. Kita nak kena clear off. Pada saya jam Rolex tu hilang sebab saya buka daripada tangan suami saya. Yang buka Saya yang buka dan saya okey. Sebab benda tu semua dalam rekod. Okey, jadi tidak ada benda yang diselindungkan. So, kamu yang buka je. Lepas buka, kamu bagi kat saya, betul? Bunda bagi kat staff Bunda. Betul. Okey, so beg ni lah. Dalam beg ni. So, sekarang jam Rolex tu hilang. Masih dalam kes. Saya kena buat report polis lah. Saya tak berani nak komen lebih pasal tu. Pasal kat sana kadang tu ramai. Ramai. Jam Rolex buka sebab bila suami saya meronta-ronta, tangan dia takut pecahkan skrin. Saya terima nasihat daripada kamu, buka. Okay. Jadi bukan setakat jam Rolex, even gelang saya baru beli pun patah. Dia punya cangkuk tu, tapi ada je kat saya. Cuma jam Rolex tu sekarang dapat ke tidak? Tak. Masih dalam siasatan. Bahaya. Pasal nak kena clear off. Pasal benda ni melibatkan manager saya kan, tapi saya tahu kadang mereka ni semua ramai, ada yang orang luar juga masuk kat situ, dan kita punya team Mango Bosco dan Yumi Side. So kita tak boleh tuduh antara satu sama lain siapa yang mengambil jam Rolex yang hilang tu. Tetapi insya-Allah benda ni kalau dia jual ke apa ke, dia ada rekod ke. Pasal jam Rolex ni dia ada rekod. Apa dia nak jual tu, daripada mana dia akan. Kalau jam Rolex Cik Amin ni ada nama ke apa, diorang jual, nanti dia IC tu orang akan report. So insyaAllah kita benda ni apabila saya dengar kan jam Rolex ni hilang aja, saya rasa Masya Allah, ni lagi satu dugaan. Bukan kita takut yang kita ambil, pasal benda-benda ni kita tak mau menimbulkan fitnah. So alhamdulillah. So nanti benda ni apa-apa Bonja dengan staff you tolong siasat lah siapa yang mengambil jam Rolex tu. All good. Dah boleh cut off. Okay, mungkin ada ending daripada Mango. Ending Mango. So far pada saya apa yang kita nak clearkan, kita pun faham situasi macam mana berlaku, jadi kita tak boleh betul. Jadi saya beri empat, macam saya cakap tadi sekali, daripada pihak kami kalau kita ada kekurangan apa-apa, kita minta maaf. Itu je lah, insyaAllah kita ambil ini sebagai satu pelajaran lah. Okay. Dan saya Roslan Shah, Cik Lai ingin mengucapkan terima kasih kepada MBK Film Studio yang saya recommend bersama dengan JRM, dan saya memaafkan dan memohon maaf tidak menjadi kudis. Kalau kesilapan tu semua ini semua daripada untuk kita mempelajari lagi yang buat terbaik. Dan saya pun mohon maaf kepada pihak JRM kalau ada salah silap daripada MBK Film Studio, dan saya juga kami daripada MBK Film Studio pun memaafkan sebagai umat Islam. So
kita mahukan move on dan kita buat seperti biasa dan tiada lagi tanda-tanda orang-orang memberikan komen-komen yang negatif. Kita thinking positif. Kalau ada salah silap, kami minta maaf dan jamin, saya minta maaf juga yang jamin kalau apa-apa saya berlaku dan saya membuat tujuan kami ni untuk hiburan saja, bukan memuja hantu, bukan memanggil hantu, kerana saya datang ni untuk kata orang tu sambil kita promosikan dan marketing dan ditajuk oleh JRM dan kami berbesar hati juga untuk meleraikan benda ni secara yang aman damai baik antara satu sama lain dan benda juga saya mohon maaf daripada pihak MBK Studio dan kami juga memaafkan seperti Izam yang biasa yang kecil ini. Okey. Saya nak merakamkan kat sini, mohon maaf kepada semua, terutama kepada Mango, kepada Cik Lan, kawan saya. Dia rasa kami bergurau dan tak pernah simpan dekat hati pun. Betul. Okey, dan kepada anak-anak yang kru yang bersama saya semalam, maafkan saya tak nak ada tanggungan mahu di dunia ataupun di akhirat. Apa yang saya sampaikan adalah di mana ada khilaf, di situlah manusia. Sebagai manusia banyak kekurangan. Sebagai seorang isteri, saya jelaskan saya panik dan saya tak boleh kontrol emosi saya dalam keadaan saya tahu masalah kesihatan suami saya dan saya tak nak jadi apa-apa dengan dia. Silap saya dekat sini ialah tidak ada perawat Islam sebelum yang saya jangkakan ada dan mungkin Ustaz boleh mencelah sedikit, suami saya mungkin boleh mencelahkan sedikit keadaan. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Aidil Amin, husband pada bonda. Okay, pertama sekali saya nak beritahu, saya nak minta maaf banyak-banyak bagi pihak isteri saya. Ya, sedih. Isteri saya ambil berat pasal saya. Saya tahu apa perasaan dia waktu dan ketika itu. Kalau you all dudukkan tempat dia pun, you all akan lakukan benda yang sama. Kalau saya duduk tempat dia pun, saya akan lakukan benda yang sama. Yalah, kita sebagai manusia, kita kadang-kadang kita tersilap, terlepas kata. Jadi ini menjadi pengajaran bagi kita semua. Ada hikmah dia. Dan saya mohon maaf kepada semua orang yang terlibat, Mango, Cik Lan dan semua kru, dan kepada followers di Singapura, di Malaysia. Minta maaf sangat atas mungkin ada kesilapan yang kita buat waktu dan ketika itu, dan kita tak nak benda yang berlaku tu, kita tak nak pun sebenarnya. Dan saya percaya dan yakin apa yang isteri saya ucapkan pun dia tak nak sebenarnya. Dia tak nak cakap benda tu sebenarnya. Tapi bila kita panik, bila kita dalam keadaan yang tak boleh kontrol, jadi kita cakap benda-benda yang merapu. Saya minta maaf saja. Terima kasih. Thank you. Mungkin Ustaz, mungkin Cik Man boleh ulas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yalah, semuanya dah selesai sebenarnya. Alhamdulillah, abang pun saya nampak sihat. Mungkin saya boleh syorkan kalau ada keizinan lain, bolehlah buat rawatan susulan. Mana-mana perawat-perawat yang ada di sini banyak yang hebat-hebat, insyaAllah. Mungkin mereka boleh membantu abang dan akak untuk lebih kepada proses-proses pemulihan. Dan cuma untuk yang buat paranormal ni, saya rasa bawa orang yang kuat sikit lah. Maksudnya kalau dalam satu tim ni, saya bagi sikit tip lah. Kalau tim tu nak buat paranormal, maksudnya ada seseorang tu yang boleh mendetek seorang tu. Dia boleh tak buat macam saya tengok dalam tu, duduk macam tu, tunggu tu, hati dia kuat tak sampai tak dirasuk, macam tu. Lepas tu ada seseorang yang boleh detect benda ni nak kena rasuk, tarik dia keluar cepat, stopkan dia punya aktiviti tu. So kita dapat satu keselamatan dekat situ. Dan kru-kru yang pergi tu, saya rasa jangan ada yang lemah semangat. Takut nanti tak boleh dikawal, dia lari sana naik panjat pokok ke, nak panggil bomba, jepam. Kita masalah hilang dalam hutan atau dia terjun sungai. Itu bukan pasal setakat kau dia rasuk macam abang, dia tentang saya tak apa. Dia masa rasuk berlari, dia berlari, dia lari pergi jalan raya. Dia panjat, ya,
takut dia lemas kat sungai, dia terjun sungai, yang tak, macam bangunan, terjun bangunan, kita tak tahu benda-benda macam ni kan. Itu saya punya tip untuk nasihat, berhati-hati, memantau kawasan dulu, tengok keadaan, dan anggap diri kita jangan sampai syirik, jangan kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu aktiviti, mungkin ramai rakyat yang saya tahu paranormal ni, saya dengar orang suka, saya pun suka juga tengok. Tapi saya tak nak komen banyak. Tapi bila kita buat tu, biar nampak kita tak melanggar landasan agama Islam. Kita kena pegang kuat tu je. Sebab nanti ada komen-komen yang tak baik, kita tak nak lah kan. Saya suka menonton sebab kadang-kadang saya tahu benda ni tak betul, tapi dia macam nak suka-suka, saya sok tengok, happy tengok gelagat-gelagat dia orang. Saya suka macam tu sebenarnya. Tapi ingat, kita dalam hati, biar kita yang tahu kita dalam landasan Islam yang betul, kita tak menyimpang ke arah yang lain. Betul. Pegang akidah kita. Okey, sebenarnya Cik Man, kami daripada dulu, kita bermula dah lebih nak masuk 4 bulan daripada MBK Film Studio. Kami dah wawat, kami bukan paranormal yang untuk mencari hantu, untuk benda-benda yang syirik. Kita tahu benda ni adalah syirik, tetapi kita adalah tak normal, dan untuk sekadar hiburan dan juga kelakar-gelagat saya dengan spontan, bawa makanan dengan pakai baju dan jemput artis-artis untuk menyeronokkan untuk para viewer kami, peminat kami. Tetapi ini saya jelaskan, kami bukan ada yang menyatakan dalam media sosial, hentikanlah benda ini syirik untuk paranormal. Tetapi kami bukan paranormal, kami para tak normal. Sebab Nak walk, yes. Para tak normal nak walk. Kau jangan, aku tengah berbual kau pegang kau. Kau tadi gigit aku tak suka lah Minggu. Aku tengah berbual, fokus lah sikit kau. Kau ni kuat-kuat je lah. Apa-apa, kita nak berabus ni, dah apa-apa. Balik. Okey, saya minta maaf lagi tadi iklan, biasalah saya dengan dia kalau berdekat, tapi lepas tu sayang. Tapi saya minta maaf juga dan terima kasih banyak. Dan saya dah untuk kru-kru daripada staff gitu RGM, walaupun saya LGR sorry, saya pun dah lalu dah, saya tak makan lagi. Lepas tu Serik tak datang sini? Siapa? Serik ke datang sini? InsyaAllah tak serik lah. Kita sekawan tak? Okay. Tak, ini kita kawan, kita persahabatan, tapi kami untuk benda ni kita just move on, besok kita cerita lain. Kan? Itu yang saya mahukan. Benda ni saya tak akan balik pergi ke tempat ke Singapura nak keluarkan lagi kenyataan. Stop. I dah stop dah. Bila orang tanya je, move on. Orang tanya macam move on. Sama juga. Kita buku baru. Kejap lagi kita pergi shopping sekejap, pergi ke tu. Nanti lepas ni macam kata orang tu Niza. So macam ni kita dah habis kan, alhamdulillah. So nanti lepas bayar bil duit tu kita pergi shopping sekejap nanti. Gurau. Dah happy je. Ya, betul. Dia nak feeling okay. Okey, untuk anda terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada kita akan jumpa lagi. Terima kasih Ashraf yang banyak berkomunikasi, Niza. Terima kasih, dan juga staff JRM. Okey, terima kasih juga, dan insya-Allah hubungan kami, kata orang Islam, perhubungan antara satu sama lain, mengeratkan silaturahim, buang yang keruh, ambil yang jernih. Sedangkan lidah lagi tergigit, malam esok gigit lagi. Okey, kurang. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih Cik Man. Terima kasih. Alright. Okay.